Perasan tak baru-baru ini hampir setiap hari kita didedahkan, kita diberitahu, diwar-warkan berkaitan dengan info pengumuman PM mengatakan STR akan dinaikkan, SARA akan dinaikkan dan sebagainya. Jadi persoalannya, adakah ini satu gimmick ataupun itu adalah benar? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Beberapa hari ke belakang ini ataupun bolehlah diperkatakan 1 ke 2 minggu ke belakang ini, kita sering diberitahu, sering diwar-warkan berkaitan dengan informasi mengatakan PM mengumumkan akan memberitahu berkaitan dengan kenaikan STR, berkaitan dengan kenaikan SARA dan sebagainya. Bukan satu platform, bukan dua platform, tapi ada banyak platform yang mengulas berkaitan dengan perkara ini. Dan yang melihat kadang-kadang ada juga informasi yang disalurkan itu agak meragui ataupun agak kabur ataupun agak mengelirukan daripada apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri. Jadi persoalannya, adakah itu satu gimmick untuk memancing undi dan sebagainya, kerana kita sedar sebelum ini ada PRN Johor, kemudian akan datang ini akan ada PRN Negeri Sembilan pula. Kalau ditanya kepada admin, ia bolehlah diperkatakan itu adalah satu gimmick kerana apa yang cuba hendak disampaikan berkaitan dengan kenaikan STR, berkaitan dengan kenaikan SARA itu adalah berkaitan dengan perbentangan bajet 2027 yang akan dibentangkan pada bulan Oktober 2026 nanti. Dan perkara ini berlaku hampir setiap tahun perbentangan bajet itu sekitar pada bulan Oktober. Dan sudah semestinya lah kalau kita perasan skripnya hampir sama setiap tahun akan diberitahu bahawa ada kenaikan STR, ada kenaikan SARA dan sebagainya. Tapi akhirnya, sebagai contoh untuk STR 2026, SARA 2026, apa yang naik itu adalah peruntukan keseluruhan kerana mungkin penerimanya bertambah daripada tahun sebelumnya. Tapi amount untuk setiap individu yang terima itu, kalau dikaji, kalau diperhalusi, sebenarnya lebih kurang sama ataupun mungkin kurang sedikit daripada tahun yang sebelumnya. Jadi apa yang dikhawatiri sekarang ini, apa yang bakal dibentangkan pada perbentangan bajet 2027, terutama sekali untuk STR dan juga SARA ini, dikhawatiri akan ada penolakan daripada sini, tambahan kepada situ, yang mana tambahan itu adalah disebabkan oleh penolakan daripada tempat lain. Yang dirisaukan antara SARA dan STR ini, mungkin nanti akan ada pengurangan daripada STR sebagai contoh, tapi disalurkan dalam bentuk SARA 2027 sebagai contoh, kerana harus diingatkan strategi sekarang ini seolah-olah seperti untuk mengurangkan pemberian secara tunai ataupun dimasukkan ke dalam akaun bank itu, dan metodnya hendak diubah lebih kepada penggunaan sebagai contoh menggunakan MyCard, pembelian secara cashless sebagainya. Dan mungkin juga nanti sebenarnya yang bertambah itu adalah peruntukan keseluruhan. Sekali lagi, seperti tahun 2026 ini, yang bertambah itu adalah peruntukan keseluruhan kerana dijangkakan jumlah penerima akan bertambah. Jadi itu yang akan ditunjukkan sebagai tambahan, sebenarnya bukan tambahan secara individu untuk penerima secara individu STR dan juga SARA. Dan apa yang pasti sekarang ini, apa yang boleh dikonfirmkan berkemungkinan besar untuk STR 2026 tahun ini dan SARA 2026 tahun ini, tidak akan ada tambahan. Yang cuba hendak disampaikan oleh Perdana Menteri itu, kalau kita lihat ucapan beliau, adalah berkaitan dengan apa yang bakal dibentangkan pada bulan Oktober nanti untuk bantuan bagi tahun 2027. Dan Perdana Menteri juga ada mengatakan bahawa itu pun kalau ekonomi mengizinkan. Tapi seperti biasalah, perkara yang menarik saja yang cuba hendak ditonjolkan untuk menunjukkan seolah-olah tambahan itu adalah terkait dengan STR semasa sekarang ini dan SARA semasa sekarang ini, yang mana tidak benar. Apa yang diberitahu oleh PM adalah berkaitan dengan STR 2027 dan SARA 2027. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.